Bagaimanakah dagangan forex berfungsi? Dagangan forex, foreign exchange, merujuk kepada proses membeli dan menjual mata wang asing di pasaran pertukaran asing. Ia merupakan salah satu pasaran kewangan terbesar di dunia, dengan jumlah dagangan harian melebihi $6 triliun. Berikut adalah bagaimana dagangan forex berfungsi. 1. Asas dagangan forex. Pasangan mata wang. Forex melibatkan perdagangan pasangan mata wang seperti EUR-USD, GBP-USD, atau USD-JPY. Anda membeli satu mata wang sambil menjual mata wang lain. Contoh, jika Anda membeli EUR-USD, Anda membeli euro dan menjual dolar AS. Harga mata wang. Harga mata wang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, serta faktor ekonomi seperti kadar faedah, inflasi, dan kestabilan politik. 2. Struktur pasaran forex. Pasaran terdesentralisasi, forex tidak mempunyai bursa pusat seperti saham. Ia dilakukan secara elektronik melalui rangkaian bank, broker, institusi kewangan, dan pedagang individu. Pasaran 24 jam. Forex beroperasi sepanjang masa, Isnin hingga Jumaat, kerana zon waktu global. Ia terbahagi kepada 4 sesi utama: Sydney, Tokyo, London, New York. 3. Kaedah dagangan. Spekulasi. Pedagang forex bertujuan untuk meraih keuntungan daripada perubahan kadar pertukaran. Mereka membeli apabila mereka menjangka harga naik dan menjual apabila harga dijangka turun. Leverage. Broker menawarkan leverage, yang membolehkan pedagang mengawal jumlah wang yang lebih besar daripada modal sebenar mereka. Contohnya, leverage 100 bermakna anda hanya perlu mendepositkan $1 untuk mengawal $100. Kelebihan, potensi keuntungan besar. Risiko, kerugian juga boleh menjadi besar jika pasaran bergerak bertentangan. 4. Analisis pasaran. Analisis teknikal, menggunakan carta dan indikator seperti purata bergerak, RSI, dan Fibonacci untuk meramalkan pergerakan harga. Analisis fundamental, menilai data ekonomi seperti KDNK, kadar faedah, dan laporan pekerjaan untuk menentukan arah pasaran. 5. Risiko dan ganjaran. Forex boleh memberikan peluang keuntungan, tetapi risikonya juga tinggi. Harga mata wang sangat tidak menentu dan peniaga perlu menggunakan strategi pengurusan risiko yang baik. 6. Platform dagangan. Pedagang menggunakan platform seperti MetaTrader 4, MT4, MetaTrader 5, MT5, atau aplikasi lain yang disediakan oleh broker untuk menganalisis pasaran dan menjalankan dagangan. Dagangan forex adalah peluang kewangan yang menarik, tetapi memerlukan pengetahuan, pengalaman, dan disiplin. Adalah penting untuk bermula dengan akaun demo untuk belajar sebelum melibatkan modal sebenar. Pengurusan risiko yang baik juga sangat penting untuk memastikan kelangsungan dalam pasaran ini. Terima kasih kerana menonton video ini.